Ibu kepada Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq iaitu Sarifah Mahani menjadi perhatian selepas tular perkongsian mengenai sikap pemurahnya. Menerusi hantaran tred lempeng gulung Bai Dapur Kak Manja, Sarifah Mahani difahamkan membuat tempahan sebanyak 100 kotak lempeng dan nasi lemak untuk diberikan kepada doktor serta jururawat di Hospital Sungai Buloh. Memang pemurah dan baik hati ya Mama YB Syed Saddiq ni. Pagi tadi Khamis, Mama YB order 100 kotak lempeng nasi lemak dan diberi kepada doktor dan jururawat Hospital Sungai Buloh kongsinya. Menerusi pemilik akaun berkenaan, tempahan tersebut dibuat sebagai tanda penghargaan kepada petugas hospital yang menjaga serta membantu Bapa Syed Saddiq, Syed Abdul Rahman Abdullah atau lebih mesra disapa Abuya. Difahamkan Abuya baru sahaja selesai menjalani pembedahan mata di hospital berkenaan. Abuya baru sahaja selesai menjalani pembedahan mata. Sebagai tanda penghargaan dan terima kasih, Mama YB beri sebagai tanda terima kasih kepada doktor dan staf yang menjaga serta membantu Abuya sepanjang proses rawatan, katanya. Perkongsian tersebut kemudian mengundang pujian warga maya yang menyifatkan keluarga Syed Saddiq sebagai antara keluarga yang gemar berkongsi rezeki. Tidak kurang juga yang mengaitkan sikap pemurah tersebut dengan keluarga tunang Syed Saddiq, pelakon dan penyanyi Bella Astila. Alhamdulillah banyak betul persamaan keluarga YB dengan keluarga Bella. Kedua-dua family ini memang suka bersedekah. Alhamdulillah, moga Allah murahkan lagi rezeki kedua-dua keluarga ini. Amin. Patut umum kan? Jangan. Saya tidak pernah lupa dan saya sudah cakap daripada dulu lagi dengan YB. Saya mesti mau buat di Sabah. Jadi memang akan ada majlis di Sabah. Bila tanya, Kata YB saya nak jawab sebab kalau saya jawab wajib. Itu so adalah. mestilah. Itu saya menggunakan kuasa veto saya. Semua wajib diutamakan, tapi kita buat dalam proses kenduri lah. Yes, so kita akan buat